Sebenarnya ramai je yang tak pandai cara untuk menggoreng ikan dengan betul. Selepas korang pastikan ikan tu bersih, korang cuma perlu gaulkan sedikit garam dan juga serbuk kunyit. Gaulkan pada seluruh ikan. Kemudian panaskan minyak. Selepas minyak dah betul-betul panas, baru masukkan ikan untuk mula menggoreng. Kemudian korang terbalikkanlah ikan tu untuk pastikan kedua-dua belah masak dengan betul. Korang boleh balikkan kiri kanan sampai nampak kelihatan sudah masak macam ni. So bila ikan dah dapat goreng macam ni, dah dapat masak, baru korang angkat. Okey, selamat berjumpa.